Okay, Assalamualaikum Sofa, dengar ke? Saya berkata-kata. First of all, terima kasih nak dah explain. Ada beberapa persoalan yang mungkin saya nak tambah sikit. Soalan yang pertama tu pada Puan Hawa, saya nak tanya auto bidding ni cepat habis top up tak? Okey, dia macam ni Puan. Basically, dia bukan ada isu tentang habis cepat ke tak. Dia kalau habis cepat tapi dia convert sale, cantik. Tapi kalau dia habis cepat, tak convert sale, tak cantik. Ada case yang kita top up contoh RM5, dia tak habis. Setahun pun dia tak habis. Jadi no point juga. So dia macam ni. Untuk permulaan tadi ada yang tanya juga berapa bajet sesuai. So untuk kalau tanya saya, better terutamanya rakan-rakan yang baru nak start buat ads ni, better kita start dengan the minimal amount dulu. Contohnya RM5. Kita pernah kongsi sebelum ni, ads ni bila kita set ads dia ada learning phase. Learning phase around dalam 4 ke 7 hari. Learning phase ni adalah bila kita set ads, algoritma Shopee dia akan cari pelanggan yang sesuai untuk kita. Dia baru nak belajar siapa pelanggan yang sesuai untuk kita. Dia akan gunakan bajet kita tu untuk pergi mencari orang. Dan dalam proses mencari dalam 7 hari tu biasanya kalau bertuah akan dapat sale, kalau tak bertuah dia tak akan dapat sale lah. Kalau tak dapat dia mungkin memerlukan masa yang lebih lama. Mungkin 14 hari. Jadi untuk proses learning phase ni terutamanya untuk GMV Max ni, sebab GMV Max ni kita tak letak keyword. Kita bagi dia cari sendiri produk. Macam kita letak produk, kita cari sendiri orang yang sesuai dengan produk kita. Jadi algoritma dia ataupun dia AI dia yang akan determine produk kita punya pelanggan. Untuk persoalan Puan, auto bidding ni cepat habis ke tak, dia depend. Kalau dia buat kerja, maksud dia sesuai, dia akan habis cepat lah. Cumanya kita kena tengok dia habis cepat, dia jadi duit ataupun habis cepat tak jadi duit. Dalam buat ads ni, terutamanya kalau kita baru nak bermula, memang akan dia orang panggil pelaburan lah. Duit dia akan habis lah. Pelaburan. Kalau rezeki, kita buat, dia terus boleh generate sale. Biasanya kalau akaun tu dah lama, dah ramai pelanggan kita, sistem dia boleh detect daripada pelanggan kita, pelanggan bekas-bekas pelanggan kita, dia macam dia boleh buat profiling lah. Jadi dia senang lah nak closing. Tapi kalau shop tu tak pernah ada pelanggan, pelanggan pun baru berapa orang, jadi susah sikit dia nak cari pelanggan untuk kita sebab dia tak tahu profil yang mana yang sesuai untuk kita. Okey, Puan Syikian Ahmad tanya mana lebih bagus auto bidding atau manual, dia depend, kena buat split test. Maksudnya Puan buat dua-dua, dia tak ada yang mana bagus atau tak bagus sebab dia kena test, sebab dia akan based on depend kepada produk kita dan dia punya algoritma dia. Kalau algoritma dia masa dia study tu, shop kita memang dah banyak pelanggan sebelum ni, senanglah dia nak buat kerja. Kalau bagus, untuk permulaan kita buat manual dulu sebab kita ajar dia. Contohnya untuk permulaan kita ajar dia keyword-keyword apa yang sesuai untuk shop kita. Contohnya tudung sekolah rendah, tudung sekolah menengah, tudung sekolah Oni Scuba, tudung sekolah warna putih, tudung sekolah warna hitam. Jadi algoritma dia akan, okey, shop Puan Syikian Ahmad ni dia menjual tudung sekolah. Jadi bila ads tu dah running lama, mungkin sebulan, 2-3 bulan lepas ni, then maybe boleh set auto pula. Sebab shop algoritma dia dah faham dah. Shop kita ni tentang projek bisnes apa. So dia tak ada yang mana lebih bagus. Dua-dua kita boleh guna dan kita boleh test lah. Macam saya cakap, kita boleh test maybe minimal RM5 dulu pun okey sehari. Kita bajet dalam 5 hari ke 7 hari dalam RM50, RM60. Untuk auto bidding ni tak perlu set nilai bid betul. Dia tak, auto bidding tak perlu, dia cuma perlu letakkan berapa ruas yang kita nak je. Jadi bagus kita start dengan manual dulu, bagi dia kenal, dia ni jual tudung sekolah, ini keyword-keyword yang biasa dia guna. Jadi then dah running cantik, baru kita tambah dengan manual. Nanti dia akan explore lagi banyak. Puan Fauzia Bahar tanya kalau nak tambah follower kena pilih promote my shop atau cara lebih organik. Ini nak tambah follower ni better sebenarnya. Kalau promote my shop pun boleh, kalau organik pun boleh cuba. Actually ada cara yang the best, Puan kena try semua cara dan boleh tengok mana yang lebih sesuai untuk Puan dan pun fokus je. Even sampai sekarang pun kita masih split test. Sebab benda tu kadang-kadang bulan ni dia menjadi, bulan depan dia tak menjadi kan. Jadi dia kena sentiasa pantau lah. Macam tu. Kadang-kadang dia tak menjadi sebab apa? Mungkin time-time kita buat ads, time-time orang kata yang big company pun buat ads. Jadi ads kita ni tenggelam. Macam tu. Jadi dia bermusim je lah. Puan Ummu Amni nak tanya kalau produk sekarang better buat produk ads ke shop ads? Buat dua-dua Puan. Dia macam ni. Sebelum kita buat ads ni, macam saya cakap, kita kena kemaskan dulu produk kita. Listing produk kita kena kemas, banner kena cantik. Maksud dia banner tu bila orang scroll tu orang nampak meyakinkan. Lepas tu ada video, ada panduan saiz yang jelas, ada cadangan umur. Lepas tu ada tertera besar-besar jaminan 180 hari so that orang tak yakin nak membeli. Dan apabila semua dah kemas, dan baru kita buat ads. Yang mana better, product ads atau shop ads? Dua-dua bagus.
Kalau saya ada try buat, kita pun ada try buat, dua-dua bagus, ruas yang sama. Kadang-kadang ada yang ini naik, ini turun, kadang ini yang turun naik pula, yang naik dia turun pula, jadi dia 50-50. Kau kena test juga. Puan Siti Zakiah tanya, ads ni kita kena sentiasa run untuk upkan shop kita, betul? Betul. Dekat Shopee ataupun TikTok, mana-mana, kalau kita tak buat ads, bila kita buat listing produk, kalau puan perasan dekat situ jual lah apa sekalipun, ubat ke apa, kita bukan orang yang hanya seorang yang menjual produk tu. Semua produk dah ramai penjual dia. Ads ni dia untuk naikkan produk kita, produk yang baru kita listing terutamanya untuk duduk di atas. Tapi kalau produk kita tak ada sale lagi, macam mana Encik Shah? Bagus kita buat ads. Bagus sebab kalau tak ada sales, itulah perlu di push untuk dapatkan sale. Kalau kita tak push, dia akan duduk kat bawah-bawah. Bukan produk tu tak bagus, cumanya orang tak scroll sampai bawah. Mungkin dia ada dekat page ke 10, 20, orang tak pergi dah. Orang pergi page 1, 2, 3 je. Maksimum 4 macam tu. So dia macam ni. Okay, tadi kita belajar tentang SEO kan. Okey, kalau SEO ni kepada rakan-rakan, apabila kita listing produk dekat Shopee ataupun TikTok ataupun dekat Google, dia ada benda dia panggil SEO. SEO, Search Engine Optimization. Maksudnya kita nak membantu listing kita ni mudah dikenali oleh search engine. Search engine ni tak kira lah Google ataupun Shopee punya search engine, TikTok punya search engine. Search engine ni maksud adalah satu algoritma di mana dia akan, apabila kita search sesuatu, contohnya tudung sekolah, dia akan bantu naikkan listing yang berkaitan dengan tudung sekolah. Kalau kita search tudung sekolah, Oni Scuba contohnya, dia tak akan keluar, perasan tak, dia tak akan keluar gambar kereta ke ataupun orang jual meja ke, listing produk meja, ubat, tak ada. Dia hanya akan keluar tudung sekolah. Itulah yang kita panggil search engine. Orang panggil search engine. Search engine dia akan membuat search query yang dengan produk yang tepat yang dicari. Okay, so far jelas tak tentang search engine ni? Secara asas lah. Kalau nak faham lagi boleh Google apa itu SEO. Nanti akan menerangkan lebih jelas lah. Okay, so apabila kita listing dekat Shopee dan TikTok, dia pun perlu di SEO kan. Di SEO kan sama seperti macam kita buat artikel dekat Google, sama juga. Macam mana kita nak SEO kan listing produk di Shopee dan TikTok, Lazada seumpamanya. First kali kita kena bantu dia dekat kita punya tajuk produk tu, kena ada keyword yang dicari, keyword yang sesuai dengan produk kita. Contohnya kita jual tudung sekolah Oning Scuba, kita kena tajuk tu kena ada tudung sekolah Oning Scuba jaminan 180 hari ataupun original tudung comel. Kalau boleh lah letak perkataan keyword tu di hadapan sekali. Tudung sekolah Oning Scuba jaminan original ke ready stock apa semua. Tapi kalau boleh letak perkataan tudung sekolah, keyword tu dekat depan sekali. Dia akan membantu untuk search engine untuk ranking listing kita. Yang kedua, dekat kita punya gambar. Apabila kita save gambar, sebelum kita upload gambar kita dekat Shopee, kita save, contohnya ambil dekat HQ, Telegram kan, kita save gambar. Gambar tu kita kena save, bila kita save as, kena tukar tajuk dia kepada tudung sekolah juga. Tudung sekolah Oning Scuba ataupun tudung sekolah. Dalam gambar tu search engine boleh tahu gambar ni tentang apa. Jadi gambar tu pun kena letak tajuk juga masa save tu. Dan lepas save baru kita upload dekat listing. Okey, yang seterusnya, lepas gambar kita dah save, gambar tu dia akan bantu. Tak percaya cuba Google tudung sekolah. Kan ada bahagian image kan. Kita boleh search image. Macam mana orang boleh tahu tu gambar tudung sekolah? Jadi dekat search save yang kita save nama gambar tu. Okey. So yang seterusnya adalah kita punya video. Sama juga kita kena masukkan video. Dalam video tu kalau boleh cari video yang cerita tentang tudung sekolah, yang ada kata, yang ada bercakap ini tudung sekolah. Tudung sekolah Oning Scuba. Dia punya model dia bercakap. Kalau tak pun ada subtitle situ. Sama juga. Video tu pun kalau boleh save tudung sekolah, save sebelum upload kepada Shopee. Okey, dalam description. Dalam description produk pun kena ada perkataan keyword tudung sekolah. Kalau boleh pertama mula description tu kena letak tudung sekolah Oning Scuba. Contohlah kalau keyword kita tudung sekolah Oning Scuba, tudung sekolah Oning Scuba ini dihasilkan dari, maksud dia keyword, kalau boleh dalam description, keyword dia berada di paragraf pertama dan punya ayat pertama kalau boleh. Dia akan bantu dekat tajuk ayat pertama, dekat paragraf pertama kena letak. Lepas tu dalam tu kena ada banyak perkataan tudung sekolah. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia dianggap sebagai spamming. Kita letak dalam rating dalam 2%. Maksud dia tudung sekolah Oning Scuba ini adalah carta saiz tudung sekolah Oning Scuba. Panduan mengukur tudung scuba kena ada di situ. FAQ kena ada keyword banyak kat dalam, dan kita letaklah sikit hashtag tudung sekolah Oning Scuba contohnya. Dan dalam listing pun kita akan letak gambar betul. Gambar tu pun jangan lupa masa save, ambil dari mana dulu, save nama tudung sekolah Oning Scuba, letak keyword dekat save. Kadang-kadang kita download daripada WhatsApp, nama dia tak apa-apa, WhatsApp titik-titik 1 2 3 kan. Lepas tu kita upload je.
Sebenarnya gambar sangat pun membantu untuk SEO. Macam saya cakap tadi, kalau kita search kat Google, gambar tudung sekolah, tengok gambar tudung sekolah, tak ada gambar kereta, gambar kapal terbang, gambar rumah tak ada keluar, dia keluar gambar tudung sekolah je. Macam mana dia orang tahu? Daripada ayat yang kita save tu salah satu, dan kalau dekat gambar ada tulisan tudung sekolah pun sangat membantu. Saya jawab sikit, Puan Syida bertanya, kalau kredit habis and top up balik, ranking listing akan jatuh tak? Ini saya tak pernah, saya pun tak berani nak cakap tentang ni, sebab bila habis, saya try buat, macam Shopee ni dia terus naik best. Sebab Shopee ni dia senang je. Dia tak macam TikTok. TikTok ni dia bersaing video. Dia lambat sikit. Tapi Shopee kalau kita perasan, kita letak je keyword. Contohnya tudung sekolah Oni Scuba. Itu kita tekan, kita publish. Lepas tu duduk 5 minit, kita search, keluar kita punya ads dekat atas tu. Cik Syah, Ha. alang-alang kan Cik Syah sebut pasal listing, pasal cantik and kemaskan Shopee kan. Apa kata kita buat lagi satu kelas kan Cik Syah? Minggu depan, betul tak Cik Syah? Betul. Ada yang minat ke? Kalau yang minat boleh komen tak? Nak tengok ramai yang berminat tak? Kalau berminat kita buat satu lagi kelas. InsyaAllah kelas, nanti kita buat kelas untuk cantikkan lagi listing. Hari ni kita SEO dan juga ads lah. Okay. Untuk ads tu macam saya cakap tadi, boleh try and error. Okay, so terima kasih pada Nadi dan juga Encik Syah atas perkongsian dan atas kiranya menjawab persoalan oleh rakan-rakan usahawan kita. So insyaAllah kita akan adakan next week lah kelas tersebut dengan tajuk dia Tips and Tricks mendapat sale di Shopee. Convert. Itu okay. Okay. So kita bagi hint lah, maksudnya hint tajuk kelas pada minggu hadapan. Kalau lepas tu ada apa-apa yang special kan yang akan kita berikan. So harap ilmu yang anda terima pada hari ini memberi manfaat kepada